Satu lah. Kita try satu. Tadi mencana tu, tapi hari tu aku bawa macam under power. Mungkin dia sebab mod kot. Ni sisi sama ni. Mari. Belum. Ini orang lambat lah. Serius lah. Hari tu kenapa dia macam tak ada power lah? Aku pun pelik lah. Apa hal hari motor aku mengaung-gaung kau buat motor aku So yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my guys. Nampak tak aku punya motor apa hari ni? Ni aku pinjam daripada Arif. Dan ini adalah DRZ 4SM. Ya Allah, bukan. Salah. Hon sendiri terkejut sendiri. Itulah definisinya. Ini adalah motor Suzuki DRZ. Keluar wala. Okey ke tak okey motor ni? Mari kita cuba. Yang ini dia adalah supermoto lah. Dia kan ada lagi satu DRZ 4S kan. Yang itu more kepada scrambler. Yang ini adalah motard. Wow, tertinggal tu. Alah, salah jalan pula. Padu juga. Itu asal dia tak padu lah. Itu rasa macam tak padu pick up ni. Okey tu. Hari tu macam slow. Ni macam okey. Cepatlah. Orang nak review motor pun payah lah ini orang. Traction control dia on. Traction control dia on ke dia off tu? Entahlah. So minta maaf tak dengar dah tutup visor dah. Mari kita test. Ada power lah. Hari tu rasa macam kurang sikit. Itu sebab apa Dia punya mungkin sebab dia punya mood kot. SDMS tu kan, Suzuki MS. SDMS tu apa? SDMS. Macam mana nak buka visor? SDMS Suzuki SDMS apa maksud? Dia punya mod. Maksud dia? Maksud nama dia Suzuki Diameter System. System. So ini dia punya mod A. Off, ABS on off. Yang ni TC. Ini TC off. Patutlah. Mencanak tadi aku bawa. Tapi kalau buka TCS dia memang ada power kan? tak tahu, try tak? Macam mana? Okey, kita nak try on. Satu lah. Kita try satu. Tadi mencanak tu, tapi hari tu aku bawa macam under power. Mungkin dia sebab mod kot. So aku tarik balik kata-kata aku itu yang tak sedap. Dia kuat tu. Okey. Not bad. Rupanya power juga Ada race ke? Mari. Ini sisi sama ni. Mari. Belum. Baru aku tahu. Mungkin dia traction control tinggi kot itu. Ni ada berapa level traction control dia ni? G apa? Gravel. 1, 2. Kita buka satu lah, tengok dia ada power macam tadi ke tak ada. Masih ada power tu. Jalan lah. Ini orang lambat lah. Tak. Serius. Memang ada power. Nampak ke belakang aku ada power tu. Serius lah. Hari tu kenapa dia macam tak ada power Aku pun pelik lah. Mungkin sebab dia punya mood So walaupun dia traction satu, dia masih ada lagi power. Ke belakang jugalah. Aku tarik balik lah kata-kata aku hari tu yang under power tu kan. Maaf kawan-kawan sekalianku yang handsome semua. Sebab mungkin hari tu adalah mood dia kurang kot. Ni okey mood dia. Tarikan dia pun sedap. Cumanya standard lah. Dia adalah satu piston. Apabila dia satu piston, kita tahulah dia punya engine ada vibrate. Yang betul-betul vibrate lah.
Okay, dia punya mana Arif? Oh, aku lupa kita kena pergi belah sana. Dan sebenarnya kita nak pergi makan. Alang-alang aku ada motor ni, itu yang aku cuba tu. Woo! Sumpah lah, sedap lah. Wey, power ada tu. Serius, ni dah gear 5 ha, nampak? Ke depan tu aku. Wey, best. Cumanya kalau kau bawa motor, super motor ni kan, kau kena, tangan kau memang kena kepak lah. Sebab kalau tangan kau ke bawah macam ni, kalau jadi apa-apa, memang kau yang akan ke depan. Nah, kalau kau kepakkan tangan kau ni, at least kita boleh henjut macam ni lah, nampak? Bukan sengaja nak kepak tangan lah kan. Lain lah kalau motor aku tu, kalau kepak macam ni apa hal. Hoi, aku rasa, oh dia 5 speed, lupa. Patutlah aku rasa macam gear 6 dia tak sampai-sampai. Dia 5 speed, lupa pula. Tapi walaupun dia dah dalam gear 5, kau tengok dia punya pick up tu. Ha, nampak? Ha, nampak? Power. Tapi sorry lah, aku pakai mic mini hari ni. Mungkin dia punya angin agak kuat lah kan. Okay, first impression aku tarik balik yang aku kata itu under power. Mungkin disebabkan mode. Dan bila kita pakai mode A, walaupun dia traction nombor 1, padu man, mantap. Cumanya tak adalah aku nak main cicit nah, mantap lah. Ha, power weh. Serius lah. Power. Hebat. Mana Todd? Jangan tinggal Todd. Nanti kan dia balik, merajuk dia balik je tu. Ngam ah. Dah ngam ah benda ni. Tapi seat dia sakit lah. I don't like the seat lah bro. Seat dia nipis kot. Bontot aku kan lebar. So seat dia tak ngam. Obviously seat dia memang tak ngam. Mana jalan? Todd ada di belakang. Oh, nampak. Ini kalau kaki Willy ni senang-senang je terangkat ni, confirm. Cumanya aku tak berapa nak reti sangat lah. Kalau angkat setakat 1 inci 2 inci boleh lah. Oi, brake dia pun ngam lah Apa hal Arif? Motor aku mengaung-gaung kau buat motor aku Jangan main-main Oh, power shit. Nampak? Kita nak pergi ke kiri depan tu kejap lagi. Aku tahu jalan sebenarnya. Kelas dia pun lembut. Ini bukan pakai ni kan. Dia pakai kabel je kan. Pakai kabel je. Tapi tu lah, kelas dia lembut lah. Hap. Kalau dalam jam ni memang tak ada masalah lah kan. Sebab motor ni kurus, kau jangan risau. Brake dia power juga. Hari betul terkejut aku dia ke depan je tu. Lepas power lah. Aku punya handlebar tu dia memang panjang sikit. Aku rasa sama je ni. Ni sebab 400 kan. Dia punya handlebar ni pun macam fake bar tengah ni. Woi, tak kojot weh. Nasib baik tak terlepas handle ni. Kau nampak tak dia punya pick up tu padu macam mana. So yeah. Boleh wheelie rupanya. Boleh lah angkat 2 inci tadi. Okey lah. So again, memang dia ada power 400 cukup. Cukup lah power 400 dia. Tapi cumanya nampak dia punya fork drive dia terlalu panjang. Nama pun super motard kan. Tapi untuk aku mungkin tidak lah motor ni. Sebab macam tak cukup benda lah. Dia punya box pun tak boleh nak letak. Sebab ni super motard kan. Aku tak into super motard. Aku into touring ataupun adventure lah. Obviously. Kepada korang yang suka motor-motor super motard ni, kau kena try yang ni. Seriously, power dia cukup 400. Padu Ini traction control nombor 1. Tadi boleh terangkat sampai 2 inci. Aku rasa okey lah tu kan. Apa lagi kau nak? Tipikal berak-berak punya budak. Pap macam tu kan.
Power. Side mirror dia pun boleh nampak belakang, nampak jelas saja. Meter dia meter LCD je lah, digital LCD, bukan TFT. Hop. So dia punya fork ni, bapak makan tu. Lagi sekali. Ini nak buat wikang pun tak ada masalah punya. Dia pakai apa brake depan tu? Belah sini tu brake dia. Sekejap. Brake Nissin je, 2 piston. Okay, kita nak pergi makan dekat situ. Aku rasa ini je lah first impression aku. Masuk. Okay, first impression aku dengan motor ini. Tak ada buat banyak pun. Nanti aku akan ambil lain, sebab ini Arif punya session. So aku tak boleh nak bagi banyak Okay, apa yang aku nampak aku bagi tahulah. So ini dia punya fork ni, boleh adjust ni fork dia ni. So okey sangat ni motor ni. Lang-lang sampai ke depan je lah Arif. Boleh tu naik atas tu. Kita parking sebelah table tu. Boleh tu kita masuk pergi sana, parking sebelah situ. Boleh. Itu pun sama adventure. ADXCG ni pun Bitrom 250. Kita masuk situ, parking sebelah. Janganlah serius sangat. So ini adalah DRZ 4SM Supermotard. Okay, power dia cukup sangat cukup. Ini apa nama itu? Canister. Yang ini dia gunakan untuk membakar lebihan-lebihan daripada minyak, gas apa semua. Dia akan bakar balik. Bakar lemak. Lemak yang mana? Belah mana? Ni. So dia datangkan dengan tayar Dunlop apa ni? Sport Max. Okay, depan dan belakang. Yang ini dia tube tak tahu juga. Apalah koma ni. Okay, yang ni liquid cool, bukan oil cool. Dan apa dia punya horsepower dan sebagainya, aku pun tak tahu. Nanti aku akan letak kat bawah ni. Kalau aku tahulah, nanti aku ambil info lah Sebab tiba-tiba je nak try motor ni kan. Okay, dia datangkan dengan lampu LED depan dan juga belakang, juga signal lah. Mantap. Ini dia punya brake ni kenapa panjang sekali dengan brake base, sebab nanti kan kalau kau main macam tu, dia tak kacau, dia tak tertarik lah. Mantap Brake apa? Brake Nissin je kan? 4 piston, 2 piston. 2 piston je tapi padu mat. Padu kan? 2 piston tapi padu. Aku rasa sebab disc brake dia tu besar, diameter dia besar. Dia tak adalah under power. Tak ada. Aku rasa itu sebab ni kot. Diorang cakap under power tu. Sebab power mode tu. Aku rasa power mode dia juga kot. Pakai power mode yang paling power kan. Terkejut dulu tadi. Lanton tu. Terkejut. Okey lah. Not bad. Maknanya okey. So aku tersalah anggap lah sebenarnya. Okey, sangat okey. Right, kalau kau nak try ni, kau kena memang try. Kau memang kena try. Gitu. Aku rasa video sampai sini saja kot. InsyaAllah kita jumpa next video. Aku Syazwan Aizat. Like dan subscribe betul. Cun gang. Mantap. Sumpah.